Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pintar KDRI. Pertama-tamanya saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Muhammad Adam Irfan bin Supomo daripada kelas PIM 2. Ingin melakukan persembahan bagi tugasan 2 PIMK 1124 Surah Nabawi dan Tarikh Islami yang bertajuk Sistem Pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Okey, sebelum kita masuk lebih mendalam berkaitan dengan zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, kita masuk dulu berkaitan dengan latar belakang Sayyidina Umar. Okey, biodata, nama penuh beliau Umar bin Al-Khattab bin Nufai bin Abdul Uzza. Gelaran beliau ialah Al-Faruq, yang maksud yang memisahkan antara hak dan batil. Beliau, Sayyidina Umar, berketurunan dari Bani Adi, satu cabang daripada suku Quraisy di Arab. Sayyidina Umar lahir pada sekitar tahun 584 Masihi, iaitu 13 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah. Okey, kita masuk pada keluarga dan sosial. Sayyidina Umar berasal daripada keluarga bangsawan yang berpengaruh dalam kalangan Quraisy. Bapanya Al-Khattab bin Nufai terkenal dengan sifat tegas. Dikenali sebagai seorang yang fasih berpidato, kuat fizikal dan cerdas. Okey, kita lihat kepada permusuhan awal. Pada awalnya, beliau merupakan penentang keras terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah berazam untuk membunuh Nabi Muhammad demi menjaga maruah Al-Quraisy. Hal ini kerana kita lihat kan, kita sedia maklum bahawa Umar Al-Khattab ni mula-mulanya adalah penentang tegar pada Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya beliau memeluk Islam sendiri. Okey, kita masuk pada peristiwa pengislaman. Pengislamannya berlaku selepas mendengar bacaan Al-Quran surah Taha dari adiknya Fatimah bin Al-Khattab. Terpukul dengan kebenaran ayat Al-Quran, lalu memeluk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW di Rubah Al-Arqam. Islamnya Umar memberi kekuatan moral dan fizikal kepada umat Islam ketika itu. Umar merupakan orang Islam ke-40 memeluk Islam menurut beberapa riwayat. Macam yang saya sebut tadi, mulanya asalnya Sayyidina Umar ini dia penentang kepada Islam. Tapi bila dia terdengar bacaan surah At-Taha dari adiknya Fatimah, lalu beliau memeluk Islam di hadapan Rasulullah sendiri, yang disaksikan di rumah sahabat, iaitu rumah Al-Arqam. Okey, kita masuk pada kepribadian Sayyidina Umar. Dan seperti yang kita tahu, kita maklum bahawa Sayyidina Umar ni seorang yang tegas dan garang lah. Okey, yang pertama, beliau seorang yang tegas dan berani, tidak gentar menegakkan kebenaran walaupun terhadap sahabat dan keluarganya sendiri. Adil, menjaga lambang keadilan dalam sejarah Islam, tidak berat sebelah. Zuhud dan sederhana, hidup sederhana meskipun menguasai empayar besar. Bijak mentadbir, membangun sistem pentadbiran moden dan sistem sosial yang maju. Seterusnya, mementingkan rakyat dan tidak mementingkan diri sendiri. Sering turun padang memantau kepada keadaan rakyatnya sendiri. Inilah sifat-sifat Sayyidina Umar sebelum dan semasa beliau menjadi khalifah. Semasa khalifah, beliau menggalas tanggungjawab sebagai seorang pemimpin, dan beliau mementingkan rakyat lah berbanding dengan kepentingan sendiri. Okey, kita masuk pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Semasa pemerintahan Sayyidina Umar, empayar Islam berkembang dengan pesat. Orang Islam menawan Mesopotamia dan sebahagian kawasan Parsi daripada empayar Parsi, iaitu berjaya menamatkan empayar Parsi dan menawan Mesir, Palestin, Syria, Afrika Utara dan Armenia daripada Byzantine, iaitu Rom Timur. Ada di antara pertempuran ini menunjukkan ketangkasan tentera Islam, seperti Perang Yarmouk yang menyaksikan tentera Islam yang berjumlah 40,000 orang menumpaskan tentera Byzantine yang berjumlah 120,000 orang.
Hal ini mengakhiri pemerintahan Byzantine di selatan Asia Kecil. Okey, kalau kita tahu ketika zaman Empire Islam ini berkembang, ada empire-empire lain yang bersama-sama sedang berkembang lah. Antaranya adalah Empire Parsi dan juga Empire Byzantine iaitu Rom Timur. Okey, pada tahun 637 Masihi, selepas pengepungan Baitul Maqdis yang agak lama, tentera Islam berjaya menakluk kota tersebut. Padri besar Baitul Maqdis iaitu Petrus Sophronius menyerahkan kunci kota itu kepada Sayyidina Umar. Beliau kemudiannya mengajak Sayyidina Umar supaya bersembahyang dalam gereja tersebut, iaitu gereja Church of a Holy Sepulchre. Sayyidina Umar menolak dan sebaliknya menunaikan solat tidak berapa jauh dari gereja tersebut kerana tidak ingin mencemarkan status gereja tersebut sebagai pusat keagamaan Kristian. 50 tahun kemudian, sebuah masjid yang digelar Masjid Umar dibina di tempat Sayyidina Umar menunaikan solat. Ketika mana Sayyidina Umar ini menakluk kota Baitul Maqdis, padri daripada di Baitul Maqdis tu mengajak Sayyidina Umar ini untuk solat di dalam gereja tersebut. Tapi Sayyidina Umar dia menolak untuk menjaga kesucian agama Islam itu sendiri, dan beliau solat tidak jauh daripada kawasan tersebut. Dan akhirnya sekarang ni, 50 tahun lepas itu, sebuah masjid dibina. Dan digelarkan Masjid Umar, yang menempatkan tempat Sayyidina Umar solat dulu lah ketika peristiwa penaklukan Baitul Maqdis. Okey, Sayyidina Umar banyak melakukan reformasi terhadap sistem pemerintahan Islam seperti menubuhkan pentadbiran baru di kawasan yang baru ditakluk dan melantik panglima-panglima perang yang berkebolehan. Semasa pemerintahannya juga kota Basrah dan Kufah dibina. Sayyidina Umar juga amat dikenali kerana kehidupannya yang sederhana. Ketika mana Sayyidina Umar ni memegang tampuk kepimpinan sebagai khalifah, beliau banyak menubuhkan pentadbiran-pentadbiran baru lah. Sepertinya menubuhkan ketenteraan, melantik panglima-panglima perang yang tangkas berperang ni sebagai panglima ketenteraan. Dan juga beliau mewujudkan pusat pemerintahan di Basrah dan juga di Kufah. Okey, kita masuk kepada peristiwa-peristiwa penting pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab. Okey, dia pada zaman pemerintahan Khalifah Umar ni banyak peristiwa-peristiwa penting. Ini antaranya adalah pertama, pembukaan wilayah baru, penaklukan besar-besaran. Pembukaan Iraq, Empire Parsi. Perang Al-Qadisiyah 636 Masihi. Tentera Islam diketahui oleh Sa'ad bin Abi Waqqas berjaya mengalahkan tentera Sassanid Parsi. Pembukaan kota Ctesiphon, Madinah As-Salam, ibu kota Empire Parsi, jatuh ke tengah Islam. Perang Nahrawan 642 Masihi dikenali sebagai penaklukan penentu, menjatuhkan saki-baki kekuatan Parsi. Macam yang saya sebut tadi, ketika mana perkembangan Empire Islam ini, ada empire-empire lain yang sedang sama-sama berkembang lah, antaranya adalah Empire Parsi. Dan ketika mana Sayyidina Umar menjadi khalifah pada pemerintahan ini, beliau berjaya menakluk kota-kota dan wilayah-wilayah baru. Antaranya wilayah Empire Parsi lah. Antaranya dalam wilayah Madinah As-Salam ataupun kota Ctesiphon, yang mana tentera Islam berjaya menawan dan menakluk kota tersebut daripada tentera-tentera Parsi. Okey, seterusnya pembukaan Syam ataupun Levant, termasuk Syria, Lebanon, Jordan dan Palestin. Perang Yarmouk 636 Masihi, tentera Islam di bawah Khalid Al-Walid menewaskan Empire Byzantine.
membuka kota-kota besar seperti Damascus, Homs dan Baitul Maqdis. Macam penaklukan wilayah lain antaranya ialah termasuklah wilayah-wilayah di Syam. Antaranya di Syria, Jordan dan Palestin. Seperti di Palestin ni peristiwa penaklukan kota Baitul Maqdis. Dan juga di bawah tentera dan kepimpinan Panglima Khalid Al-Walid dapat menewaskan empayar besar antaranya empayar Byzantine. Okay, yang seterusnya ialah pembukaan Mesir 640 sehingga 642 Masihi. Dipimpin oleh Amru bin Aus membuka kota Fustat yang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan Islam tersebar luas di utara Afrika. Jika kita lihat, setiap tempat-tempat pembukaan wilayah baru ni, Sayyidina Umar meletakkan panglima-panglima yang berbeza. Ini menunjukkan kehebatan pemerintahan lah. Tempat ini Sayyidina Umar letak Sa'ad bin Waqqas. Tempat ini Khalid bin Walid. Tempat ini Amr bin Aus. Jadinya kebijaksanaan panglima perang tu juga membuktikan kejayaan dalam penaklukan wilayah baru bagi Empire Islam lah. Antaranya kita lihat tadi Empire Syam, Empire pembukaan kawasan Mesir seperti kota Fustat dan sebagainya lah. Dan Islam tersebar luas di utara Afrika. Okey, antara peristiwa lain, peristiwa penting ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab ialah pembukaan Baitul Maqdis ataupun nama lainnya adalah Jerusalem. Pada tahun 637 Masihi, penduduk Baitul Maqdis menyerah secara aman dan hanya mahu menyerahkan kota kepada Khalifah Umar sendiri. Umar datang ke Baitul Maqdis dan menandatangani perjanjian Umar, perjanjian keamanan antara Muslim dan Kristian. Sebelum penaklukan kota Baitul Maqdis ini di Palestin, kota tersebut dimiliki oleh tentera antara dimiliki oleh Kristian lah. Ketika mana pada tahun 637 Masihi, Sayyidina Umar berjaya menakluk kembali kota tersebut dan menandatangani perjanjian Umar, perjanjian antara orang Muslim dan juga Kristian. Yang seterusnya adalah pembinaan bandar dan kemudahan awam. Sayyidina Umar menubuhkan bandar-bandar strategik seperti Basrah, Kufah dan Fustat, membina jalan raya, hospital, masjid dan pergi awam. Ini antara kehebatan pentadbiran Sayyidina Umar. Beliau menubuhkan bandar-bandar strategik lah, seperti menjadikan pusat pentadbiran kerajaan Islam seperti di Basrah, Kufah dan Fustat di Mesir. Beliau juga membina jalan raya, hospital, masjid dan pergi awam. Ini lebih kepada fasiliti dan juga kemudahan awam lah, bagi meningkatkan kualiti kehidupan ketika zaman pemerintahan Islam. Yang seterusnya, peristiwa penting, Sayyidina Umar menubuhkan sistem pentadbiran dan sosial Islam. Antaranya yang pertama adalah sistem Diwan. Fungsi mencatat senarai tentera, gaji dan pembahagian harta rampasan perang. Yang kedua, sistem Baitul Mal, perbendaharaan negara, mengurus cukai, zakat dan harta negara, menyalurkan bantuan kepada fakir miskin, anak yatim dan ibu tunggal. Sistem keadilan, melantik qadi, hakim, meletakkan asas sistem kehakiman Islam yang berstruktur. Ini antara pentadbiran, sistem pentadbiran zaman Sayyidina Umar. Pertama, sistem Diwan. Diwan ni dia mencatat, dia lebih kepada audit lah. Mencatat senarai tentera, gaji, harta dan sebagainya lah. Yang kedua, sistem Baitul Mal. Baitul Mal ni kalau sekarang dikira Kementerian Kewangan lah. Berkaitan semua tentang kewangan negara. Urusan cukai, zakat dan sebagainya lah. Sistem keadilan ni kalau ikut sekarang ni adalah sistem kehakiman lah. Ketua hakim, melantik ketua hakim, membina undang-undang dan sebagainya.
Sistem keadilan juga meletakkan asas kehakiman Islam yang bersekutu. Macam saya cakap tadi lah, sistem keadilan ni dia menggubal undang-undang berlandaskan Islam, dan perlu mendapat persetujuan semualah, termasuklah Sayyidina Umar sendiri. Okey, seterusnya adalah penubuhan Angkatan Tentera Tetap. Tentera tetap diberi allowance tetap dan dilatih secara sistematik, menubuhkan kubu pertahanan dan pasukan peronda sempadan. Okay, macam kita tahu ketika sebelum zaman Sayyidina Umar ini, ketenteraan Islam itu tidaklah strategik. Maknanya bila berlaku perang, barulah direkrut ataupun diminta para lelaki untuk jadi tentera. Tapi ketika zaman Khalifah Umar, beliau menubuhkan sendiri Angkatan Tentera Tetap, yang mana tentera-tentera ini diberi allowance dan dilatih dengan ketenteraan lah, menubuhkan kubu pertahanan dan pasukan peronda sempadan di sempadan-sempadan wilayah-wilayah Empayar Islam. Okay, seterusnya adalah penggunaan kalender hijrah. Idea ini dicadangkan oleh Sayyidina Ali dan diluluskan oleh Umar pada tahun 17 Hijrah, bermula dengan peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Macam sekarang ni lah, yang kalender hijriah, bulan Safar, Ramadan, Syawal, itu menggunakan yang diasaskan oleh Sayyidina Umar, yang dicadangkan oleh Sayyidina Ali. Terdapat begitu banyak jasa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab kepada agama dan umat Islam. Antara jasa yang besar ialah apabila Sayyidina Umar Al-Khattab mencadangkan kepada Abu Bakar agar dihimpunkan Al-Quran. Cadangan ini menunjukkan dan muncul apabila Sayyidina Umar khawatir akan hilangnya Al-Quran apabila melihat angka para penghafal Al-Quran, hufaz, yang terkorban dalam perang Al-Yamamah. Selain itu, Umar juga merupakan penutup kode fitnah, sehingga beliau digelar sebagai pintu Al-Bab. Apabila pecahnya pintu ini, maka fitnah-fitnah ini akan mula masuk dan merosakkan agama dan umat Islam. Hal ini diceritakan dalam hadis yang panjang oleh Huzaifah bin Al-Yaman. Tambahan lagi, Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua umat Islam daripada Khulafa' Ar-Rashidin. Semasa zaman pemerintahannya, Empayar Islam telah berkembang dengan pesat. Pada zaman pemerintahannya juga dibuka Syam, Iraq, Baitul Maqdis, Madain, Mesir dan Jazirah, sehingga Empayar Islam tersebar begitu luas. Diceritakan bahawa apabila kota Baitul Maqdis dibuka oleh Umar, beliau telah mengemukakan satu bentuk jaminan untuk menjamin keselamatan penduduk bukan Islam di bawah pemerintahan Islam, iaitu pemerintahan di bawah pimpinan beliau sendiri. Jaminan keamanan, Umar telah menyediakan peraturan asas untuk membantu pembangunan dan pembentukan semula komuniti baru di Ailin. Ia menolak fahaman bahawa individu atau bangsa yang mempunyai kuasa boleh menguasai atau mengatasi individu atau bangsa yang lain. Selain itu, jaminan keamanan Umar telah menekankan kepada satu polisi Muslim yang praktikal terhadap pengiktirafan pihak lain dengan menentukan hak-hak penduduk Elia dan tanggungjawab Muslimin terhadap mereka. Ia juga menjamin keamanan kepada setiap orang yang mendiami Elia tanpa pengecualian dan diskriminasi. Ia juga menjamin penuh keselamatan rumah ibadat. Tidak ada paksaan dalam beragama dan tidak juga dianiaya. Ianya juga rumah ibadat mereka tidak akan dihuni, iaitu diambil alih atau dimusnahkan oleh kaum muslimin, termasuk juga tanah mereka yang diami. Salib dan harta benda mereka tidak akan diseroboh atau dirampas. Inilah berkaitan dengan pemerintahan Sayyidina Umar ketika mana di pembukaan penaklukan kota Baitul Maqdis di Palestin. Beliau menawarkan satu polisi Muslim berkaitan dengan Muslim dan juga Kristian. Kita dah lihat zaman kegemilangan Sayyidina Umar, Empayar Islam yang berkembang luas sehingga ke Afrika,
ke menumpaskan Empire Parsi dan sebagainya. Sekarang kita akan beralih kepada detik-detik kejatuhan Empire Sayyidina Umar lah, Empire Islam, yang mana kematian Sayyidina Umar Al-Khattab. Diceritakan bahawa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang meluruskan saf solat kaum muslimin, seperti kebiasaannya setiap hari untuk mendirikan solat subuh, dan apabila hendak bertakbir untuk solat, seorang lelaki bernama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi datang dengan sebilah belati beracun, lalu menikamnya beberapa kali. 27 tikaman memutuskan ususnya, dan dengan sebab itu beliau jatuh rebah tidak sedarkan diri. Para sahabat yang berada di situ cuba untuk menangkap Abu Lu'lu'ah, tetapi dia membunuh sebahagian daripada mereka, dan salah seorang daripada mereka datang kepadanya dari arah belakang, lalu melemparkan jubah kepadanya dan menjatuhkannya. Maka Abu Lu'lu'ah menikam dirinya sendiri dengan belati yang sama yang membunuh Umar radhiyallahu anhu, dan dia meninggal dunia di tempat kejadian. Setelah itu, para sahabat membawa Umar bin Khattab yang masih tidak sedarkan diri ke rumahnya. Apabila beliau sedar, lantas beliau bertanya kepada mereka berkenaan pelaksanaan solat subuh, dan kemudian barulah beliau bertanya tentang pembunuhannya. Dan mereka menjawab, Abu Lu'lu'ah. Terdapat beberapa riwayat berkenaan tarikh kewafatannya. Ada yang berpendapat kejadian itu berlaku, yakni beliau ditikam pada hari Rabu bersamaan 26 Zulhijjah. Ada juga yang berpendapat beliau ditikam pada 27 Zulhijjah dan juga selepas kejadian itu selama 7 hari. Dan ada yang berpendapat selama 3 hari. Ini berdasarkan kitab Syahid Al-Mihrab Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu oleh Abdul As-Saman As-Salam bin Muhsin. Okey, ini ketika detik-detik kematian Sayyidina Umar. Beliau berwasiat, aku berwasiat kepada khalifah sesudahku mengenai kaum muhajirin awal. Hendaklah beliau mengetahui hak dan memelihara kehormatan mereka. Aku berwasiat pula kepada Ansar dengan kebaikan, iaitu orang-orang yang telah menyiapkan tempat tinggal dan keimanan sebelum mereka. Hendaklah diterima orang yang baik daripada mereka dan memaafkan orang yang berdosa daripada kalangan mereka. Aku turut berwasiat kepadanya terhadap penduduk di serata negeri dengan kebaikan, kerana mereka sebenarnya adalah pendokong agama Islam, pemberi harta-harta yakni zakat, dan pencetus kemarahan musuh. Hendaklah satu apapun tidak diambil daripada mereka kecuali saki baki harta mereka dengan keredaan mereka. Aku berwasiat pula kepadanya tentang orang-orang Arab Badui kebaikan, kerana mereka lah asal-usul bangsa Arab dan sumber-sumber Islam. Hendaklah diambil harta-harta sampingan daripada mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir daripada kalangan mereka. Aku berwasiat kepadanya mengenai zimmah, tanggungjawab Allah, dan zimmah Rasul, yakni kafir zimmi. Hendaklah ditepati janji mereka, berperang dari belakang mereka, yakni menyokong dan melindungi mereka, dan tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuan mereka. Setelah rohnya diambil, kami keluar membawanya dan berangkat sambil berjalan kaki. Abdullah bin Umar memberi salam dan berkata, Umar Al-Khattab meminta izin. Aisyah menjawab, masukkanlah beliau. Lalu beliau dimasukkan, kemudian disemadikan di sana bersama kedua sahabatnya. Riwayat Al-Bukhari, Sayyidina Umar wafat dalam usia 63 tahun pada tahun 23 Hijrah. Ini ketika saat-saat kematian dan kewafatan Sayyidina Umar. Sebelum beliau wafat, beliau sempat berwasiat kepada khalifah sesudahnya dengan pelbagai wasiat lah, berkaitan dengan kaum muhajirin dan kaum-kaum Arab Badui dan sebagainya. Dan ada riwayat menyebut Sayyidina Umar wafat pada usia 63 tahun pada tahun 23 Hijrah. Okay, rumusan
Zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, iaitu pada tahun 634 Masihi sehingga 644 Masihi, merupakan antara tempoh paling cemerlang dalam sejarah pemerintahan Islam. Beliau merupakan khalifah kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq dan terkenal sebagai seorang pemimpin yang berani, tegas, adil serta sangat mengambil berat terhadap kebajikan rakyat. Di bawah kepimpinannya, empayar Islam berkembang pesat meliputi kawasan besar termasuk wilayah Parsi, Syam, Mesir dan sebahagian empayar Rom Timur, Byzantine. Kejayaan ini dicapai melalui strategi ketenteraan yang terancang, kepimpinan yang kuat serta keimanan yang mendalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain kejayaan dalam perluasan wilayah, Khalifah Umar turut melakukan pelbagai pembaharuan dalam pentadbiran negara. Antaranya ialah penubuhan Baitul Mal, sekarang ni ialah Kementerian Kewangan lah, bagi menguruskan harta kerajaan secara sistematik, memperkenal sistem pentadbiran wilayah yang teratur. Beliau juga melantik gubernur berdasarkan kelayakan dan amanah serta menubuhkan sistem kehakiman yang bebas dan adil. Beliau juga memperkenalkan sistem pencen kepada veteran tentera, memperkemas sistem pentadbiran ketenteraan serta mengatur penugasan polis untuk menjaga keselamatan kerajaan Islam. Khalifah Umar amat mementingkan kesejahteraan rakyat tanpa mengira latar belakang termasuk bukan Islam. Beliau sering turun padang bagi meninjau keadaan rakyat dan menyelesaikan masalah mereka secara langsung. Salah satu pencapaian besar ialah memperkenalkan takwim Islam berdasarkan hijrah Nabi Muhammad, iaitu kalender Hijriah, yang hingga kini digunakan oleh umat di seluruh dunia. Keseluruhannya, zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab merupakan kepimpinan Islam yang unggul, bukan sahaja memperluaskan pengaruh Islam secara geografi, tapi turut meletakkan asas kokoh dalam sistem pemerintahan sosial dan urus takbir negara yang memberi manfaat kepada seluruh umat. Kepimpinannya kekal menjadi contoh dalam konteks pemerintahan berasaskan nilai-nilai Islam. Jika pada hari ini sepatutnya pemimpin-pemimpin negara kita mencontohi kepimpinan khalifah-khalifah terdahulu dalam memimpin negara. Contohnya Khalifah Umar Al-Khattab inilah. Beliau mewujudkan sistem pentadbiran yang sistematik dan juga mementingkan rakyat berbanding dengan kepentingan peribadi. Okey, sekarang kita akan masuk pada sesi soal jawab. Okay, yang pertama, apakah pembaharuan pentadbiran yang diperkenalkan oleh Khalifah Umar Al-Khattab semasa pemerintahannya? Pembaharuan pentadbiran ni ada banyak, antaranya ialah penubuhan Baitul Mal, penubuhan sistem kehakiman. Kita lihat Baitul Mal ni dia berkaitan dengan pembendaharaan negara lah. Kalau hari ini dikenali sebagai Kementerian Kewangan lah, yang menguruskan cukai-cukai, menguruskan zakat, menguruskan keluar masuk duit negara dan sebagainya lah. Dan sistem kehakiman ini beliau melantik hakim-hakim yang bebas daripada segala bentuk rasuah ataupun yang adil, bagi menggubal undang-undang dan juga sistem-sistem yang berlandaskan Islam. Yang kedua, bagaimanakah Khalifah Umar Al-Khattab menunjukkan keprihatinannya terhadap kebajikan rakyat? Yang seperti yang sedia maklum bahawa Sayyidina Umar ini dia merupakan seorang pemimpin yang berjiwa rakyat. Ketika kemarau panjang yang berlaku ketika zaman beliau memerintah, ramai penduduk-penduduk Arab yang mati kelaparan. Tapi Sayyidina Umar ini dia turun membantu rakyat-rakyatnya dan tidak menggunakan pangkat dan kedudukannya itu untuk kepentingan peribadi. Beliau selalu menziarahi rakyat-rakyatnya. Jika ada masalah, beliau menyelesaikan. Jika masalah itu tak boleh diselesaikan dengan sendiri, beliau akan berbincang dengan sahabat-sahabat yang lain untuk menyelesaikan masalah itu. Ini menunjukkan keprihatinannya terhadap rakyat lah. Dan
pada hari ini juga sebenarnya pemimpin negara kita perlulah mencontohi khulafah-khulafah pada zaman khulafah-khulafah Islam ni, antaranya Abu Bakar, Umar dan sebagainya lah dalam pemerintahan negara. Tidaklah mementingkan kepentingan peribadi. Sebab apa? Rakyat-rakyat di bawah kepimpinannya itu adalah tanggungjawab. Dalam sebuah hadis, Nabi sebut, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Okay, itu saja. Okay, sekian saja perbincangan saya berkaitan dengan Khulafah Umar Al-Khattab bagi subjek PIMK 1124 Surah Nabawi dan Tarikh Islami. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang segala kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.